Jom masuk. Hai penjaga. Bom asap tidur. Ciklik. Apa benda ni? Bagus. Dia dah pengsan. Cepat masuk dalam lift. Doktor, kau cakap apa? Aku tak dengar. Aduh, kamera offline pula. Kenapa ni? Bos, ada penceroboh di lab danger. Hantar pasukan ke sana dan tangkap penceroboh tu. Baik, bos. Kita berpecah. Baik, Bang Klek. Jom kita ke blok 2. Bebaskan doktor, jom. Baik, Bang Klek. Hayya, jom masuk blok 3 lo. Angkat tangan. Flashback. Ingat Bang Cina, jangan pakai kuasa kau terus penerus. Tubuh badan kau tak mampu menahan kuasa elektrik kau. Sementara itu, Bang Khalid dan Bang Ikmal. Bang Ikmal, cepat. Kita kena cari sel penjara doktor. Takut Bang Cina dan Meng kena serang oleh nyamuk kus. Bos, 2 penceroboh telah kami tangkap. 2 penceroboh lagi bagaimana? 2 penceroboh lagi tidak diketahui. Tangkap penceroboh 2 lagi tu. Baik, bos. Baik, Mal. Siapkan diri kau. Kita akan lawan Raja Nyamuk Kus. Doktor, kau siapkan ubat-ubat kau untuk merawat kalau ada yang luka. Okey, kita akan siap sedia. Body flame. Masanya untuk kita berlawan. Flashback. Bang Cina, ini adalah ubat ketahanan tubuh untuk melindungi tubuh kau daripada hilang kendali kuasa. Nah, ambil ini. Nanti makan tau. Hayya, terima kasih lo Bang Klek. Ada satu kisah 10 topi legendary. 10 topi tersebut terletak di kota kuno tu. Tung tung. Tung 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 tung. 5 topi lagi telah diketahui pemiliknya. Seperti Bang Khalid, Bang Pelik, Bang Kalo, Bang Cina, Bang Ikmal. Nengenet, tengenet. Nengenet, tenet. 5 topi lagi masih belum diketahui.